Komplit. Kan? Nampak tak? Terus lagi. Sorry kalau hand Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, siapa Ira? Ira adalah manager Nik Nur Nadirah, Nik Ahmad Kamil, dah manager dah. Dan Alhamdulillah. Bawah siapa? Bawah rangkaian direct. Bawah Kak Baiti, Puan Baiti, Nurul Baiti Ahmad Zairun. Ada kita punya top recruiter kita kan, dan juga Papa Berry. Dan Ira adalah cucu-cucu-cucu. Jauh jugalah kan cucu dengan Kak Lin, Coach Izalin Sidik. Okey? Okey. So, Ira teruskan. Ira punya topik malam ni. Sekejap try. Dapat. Okey. Ada slide ni. Ni sikit Ira punya intro. Ira asal daripada Kuala Terengganu, orang Terengganu. Siapa orang Terengganu kat sini? Ira duduk dekat Sepang sekarang. Memang beli rumah kat Sepang. Dah berumah tangga, mempunyai 4 orang cahaya mata. Ah, Cuma sekarang, kondisi sekarang ni Ira adalah PJJ lah dengan suami. Dah hampir 4 tahun dah PJJ dengan suami. Alhamdulillah sambil-sambil suri rumah uruskan 4 orang rakyat kat rumah ni, Alhamdulillah santai-santai buat forever ni. Nak kata santai-santai tu tak santai juga, sebab memang kita fight nak buat kan. Sebab kita nak income tu, kita nak capai banyak benda dalam forever living. Cuma Alhamdulillah rasa seronoknya. Sebab kenapa santai? Sebab walaupun ada bulan yang kita tak dapat nak full swing buat aktiviti bisnes tu, tapi Alhamdulillah Forever tetap bagi kita bonus. Kan tak ada pun nak jatuh-jatuh pangkat ni. Okay? Okay. So, Ira bermula dengan pengguna produk sahaja selama 2 tahun sebenarnya. Lepas tu waktu PKP bulan 5 PKP ni Ira serius start buat bisnes ni. Kenapa? Sebab waktu tu ada RM20 je dalam akaun. Baru je lepas habis pantang dah banyak guna duit. Lepas tu kejap. Kejap. Ginilah. Okey, tak apa yang tu. Kamera apa? Tak nampak. Okey, tak apa. Ira mana ni? Okey. So, baru habis pantang. Dalam tu ada apa? RM20. Dalam masa yang sama, masa tu online kan. Banyak sangat naik macam-macam jenis produk. Macam-macam jenis bisnes waktu tu. Tapi, tengok pula income Kak Baiti. Ira terkeluar Tengok. Kejap. Tu Ira kata line tak stabil. Okey. Ira berhenti kat mana? Ira punya starting ni. Okey. Tengok. Laptop Ira ni tak line, tak tahu kenapa dia tak kuat sangat nak tarik ni banding dengan tab ni. Cuma tab tadi tiba-tiba dia off. Okey. Nak share guna tab tu tak dapat dah pula. Slide tu. Dia tak dapat nak buka. So Ira kena cari apps baru pula. Nak buka. Okey, tak apa. Ira share balik slide. Recording dia akan sambung je kan Kak Lin. Okay, Ira kena tekan balik je. Dia dah record dah ni, Ira. Okey, dia auto kan? Okey. Ah, Okay, so Alhamdulillah, Ala-ala Ira dah memang apa ni pengguna produk Forever Living, so Ira teruskan je buat Forever Living. Alhamdulillah bulan tu Ira tak ada Ira tak ada keluarkan apa-apa duit. Ira teruskan je buat sebab Ira dah VIP tahun 2018. Tu pun sebenarnya tanpa sedar Ira dah terjual sebenarnya. Aloe vera waktu tu. Walaupun nak jadi pengguna saja Ira dah terjual sebab nak waktu tu apa ni nak jadi VIP besar jugalah kan dalam tempoh 2 bulan. Okay, Alhamdulillah. So bulan ketiga Alhamdulillah dapat naik sebagai apa ni? Bulan ketiga terus jadi supervisor 38% dan bulan ke-10 Alhamdulillah jadi manager 48%. So Ira ada orang kata ada pengalaman lah buat Forever Living ni secara part time ada. Waktu tu masih lagi bekerja sebagai guru dan Alhamdulillah sekarang ni sebagai full time. Full time sepenuh masa sambil-sambil jadi suri rumah macam tu. Okay.
Dan Alhamdulillah ni antara pencapaian Ira jugalah. Waktu tu kenapa ni apa ni? Gold wafer ni hadiah apa? Hadiah untuk yang sekarang ni apa? LIT kan, iaitu dapat pergi pergi ke China, Xi'an, China. So yang ni waktu tu COVID, jadi diorang tak dapat nak buat travel macam tu, jadi diorang gantikan dengan gold wafer ni. So dapatlah 2 keping gold dan apa ni? Papasan yang tak begitu dapatlah voucher 2,000. Alhamdulillah. Okay. Lepas tu ni dapat apa Alumni Ambassador Club. Alhamdulillah Ira pun dah capai income seperti Kak Baiti 11,000 lebih. Alhamdulillah syukur. Okey, so seterusnya masuk Ira punya ni. Slide pertama Ira dah tips dah. Okey, ni bukanlah tips daripada Ira, ni adalah tips daripada Simu. Simu yang mana kalau kita tengok memang awet muda kan. So Ira ambil daripada dia. Biasanya orang nak kategori awet muda ni orang kata bila dah umur 35 tahun ke atas kan, 40-an. Kalau orang kata masih lagi aktif, masih lagi cergas, lepas tu apa lagi? Muka tegang lagi, tu insya-Allah tu memang tanda-tanda kita memang awet muda. Ni antara tips daripada Simu. Apa dia? Yang pertama, untuk luaran, cuci wajah sebelum tidur. Kalau tengok kat sini dalam Islam pun memang bagi tahu kita, galakkan kita untuk ambil wuduk. Betul tak? Ambil wuduk sebelum tidur. Tu antara orang kata hikmah dia. Lepas tu guna skincare, sun cream. Yang ni adalah kira boleh kata basic lah. Basic. Jadi kalau rasa macam malas sangat, at least kita cuci lah guna scrub. Scrub kita sangat lembut. Lembut walaupun kita bila dengar scrub ni biasanya dia sifat dia tajam kan. Tapi scrub Forever sangat-sangat lembut. Soft. Membersihkan tapi dia soft. Dia tak ada tajam sangat. Lepas tu sun cream. Senaman ni walaupun suri rumah. Mana-mana yang suri rumah tu rasanya lebih kot kan. Bersenam ni. Mari kan. Yang seterusnya bahagian dalaman. Apa yang kita kena buat untuk jaga dalaman ni? Minum air kosong setiap hari insya-Allah. Lepas tu yang ni kalau boleh ikut berat masing-masing. Okey, ni kena check. Kena ikut check. Ikut berat masing-masing dan yang kedua amal makanan berkhasiat. Okey, yang ketiga detox. Okey, tadi yang sebut amal makanan berkhasiat tu, kalau kita rasa kita ni kategori susah nak ambil makanan yang berkhasiat, yang sihat setiap hari, rasa macam ada je tak cukup nutrisi tu, kan dari segi apa kita panggil segitiga, apa tu segitiga, cat pemakanan tu kan tak cukup, eloklah kita cari suplemen. So kalau suplemen Forever ni cubalah semua. Korang kena rasa semua insya-Allah. Lepas tu yang ketiga detox. So malam ni memang kita nak fokus detox. Okey, apa dia detox? Okey, jom tengok Okey. So harap-harap keadaan terkawal insya-Allah dan internet okey. Kalau tak tu maklum Okey. Uh, berapa toksin dalam badan kita? Yang ni ramai orang tak tahu. Sebenarnya badan kita ni hari-hari menghasilkan toksin. Cuba tengok. 10 gram toksin dihasilkan setiap hari. 10 gram. Ni sehari bunyi macam okey lagi lah. Okey lagi sehari 10 gram. 10 gram ni kalau ya Allah kalau tengok kita punya tu memang sangat banyak 10 gram. Bukan sikit. Tapi cuba tengok lagi. 1 tahun berapa? 3,650 gram. 10 tahun? 10 tahun 36,500 gram. Sama dengan 36 kg. Masya Allah. Sekarang ni umur Ira dah 30. Tak ingat umur sendiri. 36 ke 37 dah. Berapa agaknya dah kalau kita 10 tahun yang ni 30 lebih. Kalaulah anda kata kita tak buat detox ni. Ya Allah ya Tuhanku. Berkg-kg dalam badan kita. 1/3 dari berat badan kita. Sebab tu penting sangat untuk kita faham malam ni tentang detox. Apa dia detox dan apa kepentingan detox? Apa kesannya bila kita tak buat detox? Dan nak detox tu nak detox dengan apa? So kena faham malam ni. Okay, kena clear. Supaya bila kita clear, kita akan istiqomah dan konsisten insya-Allah. Kan? Dan jangan risau, kita punya produk ni bukannya obat. Jadi tak adalah dia dia jadi bila makan terlebih tu ikut terlebih dos tu menyebabkan masalah apa ni dalaman lain tidak. Okey? So nak kena faham elok-elok malam ni insya-Allah. Okey, faktor yang bawa pada toksik kepada tubuh badan kita setiap hari ni datang daripada mana? Okey, datang daripada air yang tercemar, datang daripada makanan yang diproses. Kan makanan-makanan yang tak sihat.
datang daripada makanan laut yang apa ni yang terdedah dengan logam berat, yang terdedah dengan merkuri. So tak segar tau, tak fresh orang kata. Kan. Lepas tu pencemaran udara. Kita bila terdedah dengan pencemaran udara juga membawa kepada toksin. Kan? Hari-hari menghadap jam. Hari-hari menghadap jam tu pun membawa kepada apa ni pengumpulan toksin dalam badan kita. Ayam, daging yang disuntik, barangan elektronik, gadget-gadget ni, gelombang-gelombang yang menghasilkan toksin juga dalam badan kita. Barang-barangan kosmetik. So hati-hati dengan produk skincare. Jadi bertukarlah dengan produk skincare Forever Living. Okay, yang ke-8 barangan rumah kita sebenarnya pun ada gelombang-gelombang dia yang membawa kepada radikal bebas dan juga pengumpulan toksin tu. Okay. So, kena faham. Dan last ni. Ni tekanan hidup. Hati-hati. Sekarang ramai sangat kes stres, kes anxiety, kes panic attack lah macam-macam. Kan? Yang melibatkan mental ni. Mental, apa ni? Abuse lah, boleh kata macam tu lah kan. Okay. Seterusnya, apakah tanda gejala badan kita bertoksin? Boleh cek. Anda boleh cek malam ni. So, adakah badan anda cepat letih dan lesu? Kena cek. Tu tanda badan kita dah mula bertoksin. Mungkin rasa macam biasa kot sebab penat. Kan, penat. Tapi sebenarnya tu juga tanda badan kita dah bertoksin. Yang kita perlu buat sesuatu tindakan. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Yang kedua, kerap sakit kepala. Yang ketiga, masalah pencernaan, sembelit, perut buncit, kulit kusam, berjerawat. Ni memang orang kata masalah kulit lah. Memang tak ceria lah orang kata kan. Senang hilang fokus. Insomnia, masalah tidur, senang naik berat badan, susah pula turun berat badan. So kena cek semua ni. Okay, ni semua tanda-tanda badan kita mula bertoksin. Okay, kenapa nak perlu detox? Kenapa kita nak perlu detox? Kita kena faham sekarang ni. Detox tu apa? Detox tu adalah apa? Proses kita nak mengeluarkan toksin ataupun bahan-bahan beracun yang tak diperlukan dalam badan, yang kita perlu nyahkan daripada badan kita. Okey, yang perlu kita buang, singkirkan daripada badan kita. So, apa dia? Detox ni, apa keperluan dia? Kita nak buang toksin yang punca segala penyakit. Kita nak cegah penyakit kronik. Sebab daripada simple-simple tadi, sakit kepala, kan perut buncit, apa lagi? Asyik-asyik nak makan sikit-sikit kan, ataupun cepat letih, cepat lesu tu semua boleh membawa kepada penyakit-penyakit kronik lagi kalau kita biarkan dalam tempoh yang sangat lama. So hati-hati. Sebab kadang-kadang kita ni bila ada tanda-tanda tu kita akan cari macam-macam jenis ubat kat luar sana, betul tak? So hati-hati dalam memilih. Sebab banyak aja suplemen kat luar sana tu yang mana dia boleh orang kata apa? Membebankan buah pinggang. Nanti kena check balik. Okay? Yang ketiga, tingkatkan fungsi imun. Ya, bila kita detox sebenarnya automatik kita membantu meningkatkan sistem imun kita. Sebab, tengok ni. 70% sistem imun kita juga ada pada usus kita. Jadi insya-Allah bila clear usus, bersih usus, sihat usus tu insya-Allah kita automatik badan kita juga sihat. Okey. Yang keempat, turun berat badan. Untuk bantu turun berat badan, lebih bertenaga, kulit lebih cantik, lebih fokus insya-Allah dan fungsi badan yang lebih baik. Okey. Kita nak faham juga malam ni, Ira nak terangkan juga malam ni, kenapa penting nak detox, apa kaitan dengan badan kita ni. Kita kena faham juga struktur organisasi badan kita. Yang mana badan kita ni apa asas dia. Seperti mana bangunan, sebuah bangunan tu dia ada batu bata asas dia. So, kita punya badan ni, apa asas badan kita adalah sel. Okay, badan kita asasnya adalah sel. Sel-sel tu bergabung membentuk sel otot. Yang sel otot membentuk pula sel tisu. Sel otot, sel apa yang ada kat ni? Sel tulang, sel sel apa? Sel tak datang pula. Sel kardiak, sel jantung. Okey. Lepas tu tengok. Kemudian ada tisu. Membentuk tisu. Gabungan tu membentuk tisu. Contohnya ni, sel otot membentuk sel dinding. Otot untuk dinding perut. Lepas tu lagi, apa lagi? Bila bergabung lagi membentuk organ. Okey, membentuk organ. Jadi organ perut. Kemudian membentuk sistem dan kemudian membentuk kita yang lengkap ni itu manusia. So yang ni menurut perubatan ortomolekul oleh Dr. Linus Pauling, badan manusia terdiri daripada lebih daripada 60 trilion sel. Bukan million, bukan billion, trilion sel. So bayangkan betapa kompleksnya yang Allah ciptakan ni. Jadi perlu sangat untuk bila kita nak
rawat sesuatu penyakit tu, kita kena rawat sampai ke sini. Kita kebanyakannya ubat kat luar sana yang doktor bagi tu, dia dia just rawat sampai ke sistem, sampai ke organ. Dia tak merawat sampai ke sel. Sedangkan bila bila um, dah ada gejala tu, tanda sakit tu dah sampai ke sel dah sebenarnya. Ha, Ira ingat lagi? Sebab Ira pernah buat treatment matikan sel tulang. Sebab Ira ada tulang yang patah. Jadi Ira buat satu treatment yang mematikan sel tulang yang sakit, yang bahagian yang patah tu. Jadi kita boleh fikir balik, injection tu sampai ke sel tulang tersebut. So nak bagi tahunya, memang bila kita sakit tu, benda tu dah melibatkan sel. Tapi Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan macam ni, Allah rezekikan Ira kesihatan yang baik, dapat uruskan anak-anak. Dengan apa? Alhamdulillah bila Ira amalkan produk Forever Living. Syukur. Sebab tu bila datang je, jumpa doktor tulang, dia bagi tahu, ada 4 bahagian yang patah. Dia pun terkejut. Still Ira boleh manage, dia kata. Walaupun dalam keadaan tu. Sebab masa tu Ira dah telan, bila dah sakit terlalu teruk tu, Ira dah telan ubat apa ni, omega, dah banyak dah telan, macam-macam jenis tu kan. Tapi still lagi obat tahan sakit pun, biasanya ubat tahan sakit tu bila Ira ambil, bila waktu yang tertentu lah, hilang, ni tak hilang juga. So bila check, rupanya ada bahagian yang patah. Jadi untuk elakkan operation, so Ira buat treatment tu untuk matikan sel tulang yang sakit. Tapi nak bagi tahunya, kita selagi mana kita boleh elak daripada sakit yang lagi teruk. So kita kena cegah dengan ambil sesuatu suplemen yang membantu kesihatan badan kita. Ya, jangan tunggu sakit tu melarat, barulah kita nak mula ambil suplemen. Tu lagi banyak kos yang kita keluarkan nanti. Okay, so tengok, sel sihat akan bawa kepada tisu sihat. Tisu sihat akan bawa kepada organ sihat. Organ sihat akan bawa sistem sihat berfungsi dengan normal. Lah. Okey, ni antara organ-organ detox dalam badan kita. Sebenarnya bukannya kita fokus pada usus sahaja, tapi kat mana lagi organ detox yang kita ada dalam badan kita ni? Itu pertama kulit. Kulit melalui apa? Peluh. Mengeluarkan air, garam daripada peluh itu kan, toksin. Kemudian hati. Hati bertanggungjawab terhadap kebanyakan fungsi detox, pencernaan, metabolisme, lemak, sebagainya. Tu hati. Hati pun bertugas sebagai detox. Okey. Peparu, melalui pernafasan menyatoksikan karbon dioksida yang kita tak perlu. Kan, yang berlebihan yang akan keluarkan melalui itu. Gas-gas yang tak diperlukan. Buah pinggang yang mana menapis darah, mengeluarkan toksin dan air kencing untuk membentuk air kencing, dan perlukan air yang mencukupi ni. Sebab tu penting sangat, sebab untuk bantu buah pinggang ni, kena banyakkan minum air. Suplemen juga, minum air kena cukup juga. Kemudian usus besar, membuat air besar, toksin yang berlebihan dan memerlukan serat yang cukup untuk pergerakan usus besar. Ini disertakan kali apa keperluan kita. Okey. Okey. Waktu semula jadi detox yang terbaik. Ni beberapa waktu detox untuk hati, organ hati, itu pukul 11 malam hingga pukul 1 pagi. Pukul 11 malam hingga pukul 1 pagi. So waktu ni sebaiknya kita kena tidur dah. Kita kena rehatkan badan. Jadi andai kata kita uh, uh, terlampau lambat tidur kan, contohnya kita tidur pukul 12, so kita dah memendekkan masa untuk hati tu bekerja, untuk hati tu apa ni, detox. Okay, dia berfungsi optimumnya adalah pada waktu tersebut. Okay. Kemudian untuk waktu bagi hempedu dan juga peparu. Okay, hempedu tugas dia untuk melsi lemak kan, dan juga paru adalah antara pukul 1 pagi hingga pukul 5 pagi. Ada kadang-kadang ada orang 1 pagi, 5 pagi nak pergi kedai mamak lagi kan. Bahaya tu. Sebenarnya waktu ni badan kita perlu rehat, dan sebab fungsi detox diperlukan oleh organ mana? Empedu dan juga peparu. Waktu detox untuk usus besar pukul 5 hingga pukul 7 pagi. Ni waktu apa ni? Kalau kita orang Islam digalakkan untuk bangun pagi kan. Memang bila waktu ni seronok lah. Kan, waktu sini nak seronok. Yang mana-mana yang rasa nak membuang dan sebagainya kan. Ringan rasa badan. Okey. Next, mengapakah usus adalah organ detoksifikasi yang penting? Kerana usus adalah asas tubuh manusia. So, bila kita sebut asas ni benda yang penting lah kan. Penting, yang paling-paling utama yang perlu kita utamakan. So, 90% toksin tubuh manusia disingkirkan melalui usus, sebab kita punya
sistem pencernaan pun yang akhir sekali akan adalah di usus, kan? Dan tempat untuk kita singkirkan nak keluar pun adalah kat usus besar. So, usus kecil, usus besar. Jadi dia akan keluarkan melalui pembuangan najis, pembuangan air besar lah. So keadaan usus menentukan tahap kesihatan dan kecergasan tubuh badan kita. Okey, kalau tengok tadi kan dah bagi tahu 70% pun sel imun kita berada di usus. Okey. Yang ni secara pintas lalu, keadaan kolon kesan daripada pengumpulan toksin. So penting sangat untuk kita jaga usus ni sebab kita nak elakkan benda ni berlaku. Sebab kajian daripada bukan kajian, dia adalah daripada hasil daripada ni Dr. Kellogg ni, yang mana dia dah melakukan 22,000 operation usus, tapi dia dapati apa tu? Dia tak pernah pun jumpa usus ataupun kolong yang normal, yang sihat, yang cantik macam ni. Tak ada. Menunjukkan kita punya ni bila dah keluar je, dah habis je apa fasa baby yang minum susu badan semua tu kan, dah bila bila kita dah start makan tu sebenarnya kita punya usus tu dah start dah berkerak. Dah start dah ada lapisan-lapisan kerak yang perlu kita detox juga sebenarnya. Okey. Okey, so ni adalah keadaan-keadaan usus dia. Macam mana ni ada prolapsus. Prolapsus ni adalah mana anak panah. Okey. Prolapsus ni adalah yang mana situasi kita punya apa ni kita panggil usus melintang kita ni jatuh. Biasanya mungkin disebabkan oleh kita angkat benda berat ataupun apa ni ada yang jenis jatuh terduduk tu. So mudah untuk berlaku prolapsus ni. Yang mana kita punya usus melintang kita panggil ni usus melintang terjatuh. So apa keadaan dia boleh jadi perut buncit. Sebenarnya ada slide kat sini. Ni perut buncit, boleh jadi sakit pinggang, boleh jadi orang yang masalah keputihan, kerap kencing. Ni semua antara simptom-simptom prolapsus. Okey, ni yang simptom-simptom prolapsus. Ataupun boleh jadi sukar hamil. Perempuan yang sukar hamil, so check. Boleh jadi anda ada gejala ni lah. Ada gejala usus. Ni macam ni, usus sebegini. Okey. Diverticulitis. Diverticulitis ni, yang ni gambar besar sikit. Ira bawa terus kat slide ni. Yang mana situasi ni bila mana badan kita punya pemakanan kita, diet kita ni yang kurang serat. So bila diet yang kurang serat menyebabkan kita struggle untuk membuang. So bila struggle untuk membuang tu yang berlakunya kita panggil rupture ataupun apa ni? Berlakunya kantung-kantung ni. Kantung-kantung ni disebabkan oleh kita punya tekanan waktu membuang tu. Tegang kuat sangat kan. Tu yang membentuk rupture ni. Ataupun kita panggil apa rupture ni. Macam pecah lah kan. So, automatik bila kawasan-kawasan ni menyebabkan ada infeksi ataupun jangkitan. Mikrob mudah untuk membiak kat dalam tu. Dan mudah untuk berlaku keradangan. Dan tengok, kalau tengok dekat sini, andai kata dia berlaku di sekum. Sekum tu kat mana? Ni korang nampak kat sini kan? Kat sini Ira ada oh tadi. Kat sini kalau anda nak faham Ira punya ni, ni kan? Ni sekum kat sini. Okey, tengok. Sekejap, Okey. So, kalau sekum apa yang ni? Boleh jadi masalah yang berlaku dekat mana? Dekat pankreas, dekat testis, dekat ovari. Ni organ-organ pembiakan juga. Ascending, dekat ascending yang mana ni dekat naik ni kan, kawasan yang dah naik ni boleh boleh jadi berlaku pada peparu, masalah dan start masalah pernafasan. Transverse melintang ni yang mana boleh berlakunya gejala-gejala sakit kepala, migrain, pelupa, sinus, cepat letih. So bila ada tanda-tanda ni kebarangkali anda mengalami masalah diverticulitis. So anda kena check anda punya harian tu macam mana, adakah tak cukup makan sayur, serat, tak cukup makan buah kan, ataupun suka makan benda-benda yang pedas, ataupun suka makan benda-benda yang kering ni. Kan ada orang tak suka yang jenis-jenis berkuah banyak tak nak. So ni pun ataupun kurang air juga boleh menggalakkan diverticulitis ni. Okey. Descending bahagian turun ni, ni boleh disebabkan oleh boleh bawa kepada sakit bahu, leher, telinga, belakang kepala. Dan sigmoid ini yang bentuk S macam ni kan, yang apa ni, mana dah nak panas kita. Ni. Okey. Iaitu limpa. Okey. Boleh jadi masalah tu akan timbul pada bahagian limpa, organ limpa, iaitu mulalah sistem imun kita lemah, gatal, alergik. Jadi orang yang ada masalah
kulit juga ataupun apa-apa je lah yang melibatkan sistem imun, alergik semua tu, ke barang kalian juga dia ada di verticolitis bahagian sigmoid ni. Okey. So penting sangat untuk kita detox. Detox. Okey, kemudian spasm. Spasm tu bila berlakunya kekejangan kepada otot, otot usus tu. So apa yang berlaku? Tengok. Kita punya ni mudah tiba rasa nak memerut. Rasa macam tak selesa dengan perut. So hasil pun tinja pun putus-putus, berlendir dan cair. So minta maaf memang nak kena cerita juga. Macam cik birik. Pergerakan bau cepat, makin cepat nak membuang. Pergerakan bau tu rasa cepat tapi dia tak membuang dengan cantik. Okey? Dan tengok ni Boylan sigmoid. Ni Boylan sigmoid ni apa dia? Disebabkan oleh pembekakan. Pembekakan bahagian usus dekat sini, dekat sigmoid ni. Dekat sigmoid ni menyebabkan najis tu terkumpul dekat situ. Najis tu berkumpul kat situ dan membuatkan susah nak membuang. Selas-selas akan berlakunya sembelit. Okey. Sembelit. So yang ni pula structure bawah ni pula adalah kita panggil apa yang ni kita panggil dia mengecut. Macam mengecut. Mengecut ke? Mengecut. Kolom mengecut macam tu. Okay, kalau yang ni bengkak, ya, kalau sigmoid ni dia bengkak, yang belon bengkak, yang ni dia mengecut, macam mencerut macam tu lah. Yang menyebabkan sama juga dia menyebabkan susah untuk membuang juga. Kalau dia ada blockage kat sini, susah lah. Kalau dia katakanlah dia punya mencerut dekat sini, area sigmoid, so dia akan membuatkan susah untuk najis tu akan keluar. Jadi mudah sakit ke perut, mudah juga berlaku sembelit, kram bahagian abdomen, bloated rasa macam kembung-kembung angin kan, sebut tak selesa, boleh berlaku juga keradangan usus. Okey. So ni semua antara masalah-masalah gejala berlaku kalau kita biar je kita tak detox. So macam-macam lah berlaku. Kadang-kadang mungkin kita rasa yang tadi kan yang tengok simptom-simptom tanda badan kita bertoksin. Sebenarnya bila kita koreksi apa yang berlaku dengan harian kita, cuba tengok. So kebarangkaian sebenarnya inilah keadaan usus kita. So korang boleh check. Okay, boleh check masing-masing keadaan masing-masing. Okey. So ni kanser usus pembunuh kedua di Malaysia. Uniknya budaya Malaysia, gerai mamak mengubah tabiat makanan orang Malaysia. Tabiat suka makan lewat malam dan siapa makan lewat malam menjadikan perut dan usus tidak dapat berehat, meningkatkan beban sehingga meningkatkan risiko kanser usus di Malaysia. So hati-hati. Terutamanya orang yang suka turun turun kedai mamak ni, tak turun kedai mamak pun dia suka kat rumah tu, buat-buat tengah-tengah malam, buat tertarik ke apa ke kan. So hati-hati, okey. Ni antara apa kanser ni kalau di kalangan perempuan ni kedua tertinggi tapi lelaki pertama yang tertinggi, so hati-hati, okey. Okey. Adakah usus anda cepat tua? Cuba kita check. So malam ni ambil peluang malam ni, minta maaf ambil masa tadi tak lambat. Okey, cuba check, boleh tick masing-masing ataupun boleh tick dengan tangan pun boleh, dengan jari masing-masing. Yang mana satu ada pada diri anda. Kita boleh check sama ada berapa kita punya tahap umur usus kita. Jom kita check satu-satu. Dari segi tabiat makan, adakah anda ni selalu skip sarapan? Cuba tick. Tick boleh tick guna jari. Adakah anda ni makan sarapan pagi dengan cepat atau tergesa-gesa? Gopoh lah. Cepat je habis tu. Apa ni orang kata? Sampai tersedak pun ada. Nak laju sangat makan tu. Ataupun 3 kali hidangan tidak tetap. Maknanya tak teratur kita punya. Lepas tu gelojor lah habis semua habisnya. Lepas tu bertukar-tukar menu. Lepas tu yang keempat, pengambilan sayuran tidak mencukupi. Suka makan daging, suka sangat makan daging. Benci susu, tak suka minum susu ataupun produk-produk tenusuk. Suka minum kopi ke? Kan. Yang keberapa dah? 2, 4, 6, 7. Makan di luar melebihi 4 kali seminggu. Check. Korang dah berapa dah kat sini tiknya? Yang kedua tentang tabiat hidup. Pembuangan air besar tidak lancar. Check. Adakah pagi-pagi membuang? Ke tak pagi-pagi tak membuang? Tu pun membuang kena check juga kan. Bentuk macam mana najis kita. Betul ke tak kan. Lancar ke tidak. Kan kurang bersenam yang kedua. Suka tidur. Selalunya kurang tidur. Tidur lewat malam. Lepas tu yang keempat rasa tekanan selalu. Check. Checklist. Tick kita punya tangan tu. Kentut sangat berbau. Sekali kentut dah berbau sangat-sangat dah. Tu orang kata apa? Ah, tak boleh nak buat bincang. Hati-hati ni. Lepas tu kulit yang teruk, kelihatan sangat tua. Kulit yang dah kulit dan jerawat yang kasar. Atau ini lelaki ni, mungkin lelaki merokok kerap. Check. Yang ketiga berkait dengan tabiat buang air besar. Okey.
Pertama, boleh jadi kesukaran membuang air besar. Anda masih punya pergerakan usus selepas membuang air besar. Rasa macam mencerut lagi. Rasa macam nak membuang. Padahal dah membuang dah. Tapi rasa je lagi macam nak membuang, menolak macam tu. Cuba cek. Kotoran keras dan tidak tidak mudah dibuang. Najis yang dikeluarkan adalah berbutir. Cek. Mungkin macam um, Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Najis kambing tu kan. Cek. Adakah korang begitu? Kadang-kadang najis menjadi sangat nipis. Lain macam ni. Seterusnya najisnya sedikit hitam ataupun mungkin hitam sangat. Najis tenggelam di toilet. Masya Allah. Ke timbul. Tengok. Korang ni kategori tenggelam ke macam mana? Dan najis sangat berbau. Memang flush mesti macam ada bau lagi. Masya Allah. So, cuba check. Korang dah berapa tik? Ke tak cukup 10 kat tangan tu? Cukup tak 10 jari kat tangan? Ke banyak sangat? Okay, cuba tengok. Kalau anda kata 5 tips, korang ada berapa tips kat sini? Cuba share. Korang ada berapa tips? 5 tips usia usus korang tu adalah 10 tahun lebih tua. InsyaAllah. 10 tahun lebih tua. Anda kata ada 10 tips, usus anda usianya lebih, 20 tahun lebih tua. Masya Allah. Dan anda kata ada 15 tips sedang ke atas usia usus 30 tahun lebih tua, bukan lebih muda, lebih tua. Lebih tua, bukan lebih muda ni. So, korang yang mana ni? Korang yang mana? Kalau rasa segang kat sini tak apa, tak payah jawab. Tapi kita kena, orang kata refleksi diri. Yang penting ni kita perlu sangat untuk detox. Okay? Penting sangat untuk kita detox. Okay? Okay, next. Nak lama sebab kita nak habis awal. Okay, so nak sihat kena detox, nak aktif kena detox, nak cantik kena detox, nak muda pun kena detox. Okay, insyaAllah. So macam Irah ni kan, ibu-ibu tak cukup tau korang. Memang akan perlu juga. Jadi aloe vera ni sangat membantu. Aloe vera, apa ni? Madu. Sebab kadang-kadang tak terjaga. Makan pun tak sempat nak makan. Jadi memang supplement forever sangat-sangat membantu. Ambil pun pula tu rasa senang. Senang je nak ambil. Sangat-sangat mesra alam. Tak ada pun kita rasa macam kita makan ubat. Okay. Dan detox 1 tahun bantu kita awet semuda 10 tahun. Masya Allah, insya Allah. So malam ni, kita nak jelaskan lagi apa dia detox. Dan beberapa Q&A tentang detox. Ramai yang tertanya tentang detox ni. Ira masukkan juga kat sini. Pertama, buang air besar setiap hari adalah detoksifikasi. Betul ke salah? Tiap-tiap hari membuang. Ya, tetapi buang air besar tidak cukup untuk menghilangkan semua toksin dalam badan kita. Sebab toksin yang berada dalam badan kita ni merata-rata, banyak tempat. So, digalakkan kita menyatoksi badan secara berkala dan adalah lebih baik. Dan sebaiknya kita ambil sesuatu yang lagi menggalakkan untuk detoksifikasi itu. Okey? Ya. Iaitu dengan apa? Minum aloe vera. Okey, yang kedua, sekiranya saya seorang vegetarian, badan saya mesti bebas daripada toksin, racun. Betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Selain pemakanan, toksin boleh wujud ketika bernafas, ketika kita marah, sedih, risau. Jadi vegetarian ni bukanlah kata bebas terus, tapi boleh jadi dia kuranglah daripada mereka yang makan daging. Okey? Mustahil badan bebas daripada toksin. Sebab memang badan kita terdedah dengan gelombang telefon, kan? Boleh jadi ada orang malam nak tidur pun dah tutup lampu, dah menghadap handphone lagi. Cakap kat diri sendiri. Nombor 3, adakah detox itu bermaksud tahan lapar? Betul ke salah? Salah. Detox adalah seperti kereta. Kereta tidak akan beroperasi 24 jam sehari. Kereta perlu diservis pada masa yang ditetapkan. So, sama dengan badan kita, ada waktu perlu puasa, ada waktu perlu rehat, ada waktu kena makan, buka-buka. Kan? Okay, ada waktu-waktu tertentu dia. Okey, yang keempat, detox adalah penurunan berat badan. Bila sebut detox je, orang kaitkan dengan penurunan berat badan. Nak kurus. Betul ke salah? Salah. Detox membuat badan kita berasa lebih ringan, segar selepas pembuangan toksin berlebihan. Jadi bergantung kepada setiap orang tu. Taklah kita nak kata bila kita detox tu kita nak suruh kurus tubuh. Tak. Tak semestinya. Kalau tak, jadi orang kurus pun tak adalah nak buat detox ni, tak. Sebenarnya semua untuk semua orang. Bukannya bila sebut detox tu untuk turun berat. Tapi insyaAllah bila kita buat detox, bila badan kita ringan, buang toksin dan mudah juga untuk penurunan berat badan. Okey? Okey. So yang kelima, orang yang sangat kurus tidak perlu melakukan detoksifikasi ke? Betul ke salah? Salah. So, okay.
Sesalah. Tak kira siapa gemuk atau kurus, kita perlu detox. Hanya boleh dikatakan orang yang gemuk perlu lebih detox daripada mereka yang kurus. Nombor enam, minum lebih banyak air untuk nyah toksin. Untuk detox. Betul ke salah? Ya. Tetapi tak cukup. Minum banyak air dapat membantu detox. Tetapi tidak cukup untuk membuang toksin dari badan kita. Masih belum, yang masih perlu jalani gaya hidup yang sihat dan tambah pemakanan berkhasiat secara seimbang. So penting untuk kita ambil suplemen forever. Okay? Okey, sikit tentang sejarah aloe vera. Sebenarnya Ira nak share tentang demo, tapi Ira tak sempat nak masukkan slide untuk demo aloe vera. Jadi harap-harap semua yang belum lagi tengok, tak ada kesempatan lagi nak tengok, mungkin tak pernah tengok. Jadi ambil peluang ni ataupun korang PM upline korang untuk korang tengok sendiri demo aloe vera ni. Penting sangat demo aloe vera ni untuk kita clear tentang betapa pentingnya untuk detox. Sebab tadi nak bagi tahunya tak cukup minum air tapi kita kena ambil aloe vera ni untuk bantu detox kita punya clean habis. Clean habis insya-Allah. Okey. Sikit sejarah aloe vera. Kenapa nak masuk nak cerita sejarah lah pula Ira malam-malam ni? Penting juga nak cerita sejarah ni sebab kita ni bukan cerita benda yang baru. Kita sebenarnya benda ni dah lama dah orang kata memberi manfaat satu satu dunia dah ni kan. Daripada zaman-zaman purba, Mesir purba. Tapi mungkin kita nampak macam benda tu tak belum komersial lagi kot kan. So benda tu kena, sebab tu lah forever dia bangkit bukan, dia bawa balik, komersialkan balik dan Alhamdulillah dalam bentuk keadaan yang orang kata lagi mesra alam untuk kita guna. Boleh minum sebab kebanyakannya dekat pasaran luar dia orang mampu menghasilkan yang jenis luaran saja kan. Kalau ada yang minuman pun tu pun tak sepenuhnya. Kebanyakannya ada campuran dengan air. Dia sedikit saja kandungan aloe vera ni. Tapi Forever punya memang pure aloe vera. Memang pure aloe vera. So, kita tengok sejarah dia. Zaman Mesir Purba, Ratu Cleopatra guna untuk jaga kecantikan dan kulit mereka. Zaman Krip. Ni Cleopatra. Ni. Yang mana dia mandi apa ni yang ada ekstra aloe vera ni. Dan buat minum juga untuk jaga kecantikan dan juga kulit dia. Zaman Greek dan Rom purba digunakan dalam perubatan. Ni nama-nama doktor, tokoh-tokoh dekat sana. Dioscorides ni, tak tahulah Ira sebut betul ke tak. Hippocrates ni, dia guna aloe vera untuk sembuhkan sakit perut, luka pada tubuh. Rawat masalah sakit gusi, mulut, cuci perut. Bukannya kita sekarang lagi dah ni zaman-zaman 22,200 lebih kurang Masihi. Sebelum Masihi. Dah lama dah. Alexander the Great. The Great, okay. Guna alut untuk rawat askar dalam peperangan. Tamadun lain, ramai lagi Cina, India, Sepanyol. Yang ni Ira masukkan Mahatma Gandhi dan sebagainya kan. Ini semua antara tokoh-tokoh ataupun tamadun-tamadun lama yang dah pun guna aloe vera ni. Untuk dalaman dan juga luaran. Dan sikit juga nak bagi tahu dekat sini, tengok nilai perubatan lidah buaya penting. Yang mana makanan kesihatan terbaik untuk manusia pada abad ke-21. Okay, apa yang dia buat? Pada tahun 1996, Pertubuhan Makanan dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, FAD, membandingkan nilai gizi dan kandungan nutrien tumbuhan dan buah-buahan di seluruh dunia. Okay. So, apa yang diorang dapati? Aloe vera menduduki tempat pertama dan dipuji sebagai salah satu makanan kesihatan terbaik pada abad ke-21. Kan, dibagi tahu ni, tumbuhan yang dikaji ke seluruh di seluruh dunia kan. Nak tahu berapa? Ni kajian daripada perubatan ke atas 1.5 juta tumbuhan di dunia ni, di seluruh dunia. Masya Allah. So bukan satu jumlah yang sikit. Dan diorang dapati aloe vera adalah tempat pertama. Yang mana yang mana aloe vera ni kajian daripada perubatan ke atas 1.5 juta tumbuhan di dunia ada pada tubuh manusia, bahawa aloe vera telah menjadi salah satu ramuan yang paling sesuai untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan manusia. Tapi bukan manfaat pada manusia je kan sekarang. Semua boleh. Haiwan dan juga tumbuhan pun boleh juga. Okey. Lagi daripada ini adalah kajian di Seoul daripada jurnal Dermato ni, yang mana diorang buat kajian tentang memperbaiki penampilan kulit kepada kaum wanita berusia 45 tahun ke atas. So apa dapati selepas guna aloe vera selama 3 bulan, kandungan kolagen kulit seluruh badan bertambah. Keanjalan kulit meningkat dengan ketara dan mengurangkan kedutan. Ini adalah hasil daripada kandungan polisakarida dalam lidah buaya. Lidah buaya aloe vera lah. Okay, so next kita nak cerita tentang ramuan dia. Yang ni kalau boleh kita kena tahu, tak tahu 8 jenis pun tak apa, at least ingat beberapa yang penting. Okey.
Kalau boleh ingat semua. Senang nak cerita kat orang. So kita pun seronok je nak cerita kat orang. Faham ya? Okey, kat sini kita ada aloe vera, ada lignin. Lignin tu apa? Lignin tu membantu untuk daya penembusan kuat yang membantu penyerapan khasiat, menolong meningkatkan kebersihanan dan membawa nutrien lebih jauh ke dalam tubuh. Tadi Ira bagi tahu kita nak merawat sesuatu mesti sampai ke sel, betul? Jadi aloe vera ni dia mampu menembusi sampai ke sel. Dan dalam masa yang sama dia membantu meningkatkan kebersihanan tu. Dia satu lapisan untuk melindungi juga. Okey. Yang kedua, saponins. Saponin adalah buih semula jadi yang memberi kesan pembersihan dan ada juga antibakteria dalam saponin. Anthraquinone, apa dia? Anthraquinone ni adalah anti radang. Dia membantu meredakan kesakitan, kegatalan, bengkak-bengkak. Dia juga ada dalam tu ada antibakteria, antikulat, antivirus. Jadi kalau rasa macam sakit, berat badan je, lesu ke, korang boleh amalkan aloe vera juga. Dia memang membantu melegakan sakit-sakit badan juga. Okey. Vitamin aktif banyak. A, B, B kompleks, tengok C, D, E semua ada. Meningkatkan imuniti, menentang radikal bebas, membantu membaiki sel yang rosak dan membentuk kolagen. Minerals, membekalkan nutrien sel, meningkatkan kemampuan membaiki sel, meningkatkan pertumbuhan semula sel dan mengimbangkan pH kulit. Tengok bukan setakat ada apa ni vitamin, ada juga minerals. Ni yang membantu bagi tenaga kat kita. Asid amino. Asid amino adalah protein. Bila kita sebut protein ni, yang membantu bina sel baru, baiki sel baru, kan, bina tisu badan dan perbaiki yang sel yang rosak. Okey. Enzim apa fungsi dia? Menjaga kecerdasan badan, meningkatkan metabolisme. Bila badan kita metabolisme kita meningkat, so secara tak langsung dia membantu energi, booster energi secara semula jadi, menolong menguraikan gula dan lemak makanan. Membantu penghadaman dan meningkatkan penyerapan nutrien, menghilangkan kusam dan mengembalikan warna kulit yang sihat. Tu tugas enzim. Termasuk juga tugas asid amino tadi. Monosakarida, polisakarida. Yang ni yang dah bagi tahu tadi. Dia adalah gula ringkas yang memberi tenaga dan melancarkan pergerakan gastro-usus, dan mengekalkan metabolisme yang lancar dan merangsang penghasilan antibodi dan sel darah putih. Ni Masya Allah. So, kalau tengok dekat sini, ni semua apa ni, ramuan-ramuan aloe vera yang sangat-sangat penting. Ni boleh dikatakan makronutrien ada, mikronutrien pun ada. Makro tu maksudnya benda yang sangat penting diperlukan oleh tubuh, nutrien penting dalam tubuh pun ada, yang sub-sub penting tu pun ada juga dalam dalam aloe vera, masya-Allah. Okey. Kenapa kita nak pilih aloe vera Forever Living? Pertama, kita kena faham Forever Living, aloe vera Forever Living ni memang dah diiktiraf, bukan calon-calon pengiktirafan, dia dapat International Aloe Science Council. So dia tulen, dia selamat, dia tak ada emodin. Emodin tu apa? Getah aloe tu. Sebab nanti Ira tunjuk slide seterusnya. Dapat kosher rating. Bila dapat kosher rating menunjukkan dia bebas bahan kimia dan bebas bahan terlarang. Bahan terlarang macam mana? Contoh, termasuklah kita nama apa, khinzir. Khinzir pun menunjukkan kita punya produk bebas dan semua dapat kosher rating. Okay. Dapat halal antarabangsa iaitu Ivanka. Bukan setakat pada produk sahaja, pada aloe vera itu sendiri, kandungan aloe vera, tapi juga Forever dapat penyerapan pada pemprosesan dia, pembotolan dia, perkilangan dia. Mesin yang digunakan juga pun dapat penyerapan. Ini semua berkait dengan apa ni? Perkilangan dan sebagainya. Okey. Seterusnya, kenapa nak memilih aloe vera Forever? Sebab, of course, kita nak pilih yang terbaik. Betul tak? Yang terbaik. So, Forever merupakan penanam, pengeluar dan pengedar aloe vera terbesar di dunia, yang mana menguasai 92.5% pasaran di dunia. Dan bukan guna yang biasa-biasa spesiesnya. Guna aloe barbadensis, Miller, spesies aloe vera terbaik. Sebab spesies aloe vera lebih daripada 200 jenis, macam tu lebih kurang. Dan dia merupakan apa? 100% peladangan organik. Start daripada penanaman, tak ada guna, bebas bahan baja kimia, racun-racun perosak, tak ada. Sehinggalah proses dipetik. Proses dipetik juga adalah guna tenaga manusia. Okay, ini adalah video sebenarnya, tapi rasa Ira cepat lagi ke? Jadi nak sayang. Ni nak tunjukkan macam mana proses dia. Semua guna tenaga manusia. Dan kalau tengok saiz tu besar-besar. Bukan saiz kecil-kecil.
Okay. Okay, next. Dia tadi ada tadi kalau dekat video tadi kalau anda perasan dia ada tulis teknologi pattern berpattern. Dia guna teknologi berpattern. So ni kenapa next seterusnya kenapa kita pilih aloe vera gel forever sebab dia menggunakan teknologi pemisahan kulit dari gel. Yang mana memisahkan kulit dengan mesin berpattern dalam 0.5 saat. Betapa cepatnya dia buat proses tu untuk pastikan dia tak ambil emoding. Sebab kalau tengok ni struktur dia, cuba tengok ni aloe vera yang kita nak tu dia dikelilingi oleh aloe latex ataupun kita panggil dia emoding. Yang ni yang tak nak. Yang ni yang tak nak yang boleh mengakibatkan cirit berit dan alergik. Okay. So dia dah buang siap-siap dah. Okay, ni seterusnya lah korang boleh baca sendiri. Okay, insyaAllah. Okay, next. Pattern penstabilan. Ni pattern penstabilan juga. Yang ni pattern penstabilan 100% aloe vera yang mana dia melibatkan 3 orang doktor yang mengkaji selama 25 tahun. Kenapa? Untuk memastikan aloe vera tu dapat memanjangkan masa penyimpanan khasiat aloe vera dari 2 hari kepada 5 tahun. Masya Allah. Sebab biasanya kalau kita petik pun daripada pokok tu, kita guna memang Alhamdulillah membantu. Tapi bila kita simpan tu, kan walaupun kita simpan dalam peti ais, dia boleh jadi bertukar warna. Bertukar warna. Tu tandanya kita panggil apa? Dia tak mampu bertahan lama. Habis-habis semua mungkin 2 hari. Tapi Forever ni mampu menyimpan tahap kesegaran dia tu sama sampai 5 tahun. Dan mengekalkan kesegaran setakat 99.875%. Masya Allah. Memang tip-top punya. So siapa doktor-doktor sebut? Dr. Timothy, Dr. Richard, Dr. Greg, tak tahu betul ke tak sebutan ni. Okay, next. Okay, pentingnya pembersihan usus. Minta maaf ni gambar ni kabur sikit tapi tak apa. Ira nak fahamkan sebab kita tak ada video. Ni bentuk gambar je. Okay. Cuba tengok ni malnutrition, how it leads to chronic disease. Okay, kebanyakannya orang dia disahkan malnutrisi ni kita sebut dia sebagai orang yang kekurangan nutrisi. Kan, orang kekurangan nutrisi yang mana ia boleh membawa kepada penyakit-penyakit kronik. Okey. Tapi apa berlaku? Did you know that 80% of disease are caused by nutrients not properly absorbed in the digestive system. Maksudnya kat sini ramai orang tak tahu 80% penyakit kita ni sebenarnya disebabkan nutrien tu tak dapat diserap oleh usus. Kita tahu usus kita banyak sangat ni bila-bila ini kan kat sini ada banyak sangat urat-urat darah yang membantu untuk menyerap balik nutrien yang kita makan. Kan kita dah makan banyak dah sayur serat semua tu. Mungkin dah ada orang dah macam-macam suplemen dah makan. Tapi kenapa still lagi malnutrisi ni? Doktor diagnose pula sebagai malnutrisi. So check mungkin keadaan usus kita yang kotor, bertoksin yang memerlukan kita untuk detox. Okay? So cuba tengok. Ni dia gambarkan keadaan usus kita tu berbili lah. Okay, berambut-rambut macam tu. Okay, ni yang dia buat sebagai kita punya infant ni apa bahasa Melayu baby lah kan baby ni yang mana bersih cantik. Okay, so apa berlaku bila apa-apa nutrien makanan yang masuk so dia diserap cantik je masuk dalam kita punya salur darah dan dihangkut ke seluruh badan yang diperlukan lah. Kemudian kat sini dah sangkut makanan-makanan, partikel-partikel makanan, sisa-sisa makanan. So apa berlaku? Dia slowly berkumpul berkumpul yang menyebabkan tengok dia dah mula blok kita punya bili, kita punya apa rambut-rambut bili-bili usus. So yang menyebabkan kita punya apa-apa je nutrien yang masuk, apa-apa je nutrisi apa-apa saja nutrisi yang masuk tu tak dapat diserap. Dia dipantul balik. Dibuang je. Membazir je kan, dibuang melalui pembuangan air kencing ataupun najis. Okay. So tu yang menyebabkan kategori sebagai malnutrisi. Syifa, tolong Syifa. So next, jadi penting sangat untuk kita detox. So aloe vera ni sangat bantu untuk menyahkan balik, cuci sampai ke sel, sampai ke sel, sampai ke celah-celah ni. Dan so bila dah detox, insya-Allah dah membantu dah untuk improve kita punya nutrisi absorption, okay? Penyerapan nutrisi. Okay, so malam ni baru masuk Aloe AIDS. Okay, minta maaf banyak gangguan. So apa dia Aloe AIDS Challenge ni? Siapa yang pernah dengar?
Alu 8. Ataupun siapa yang pernah cuba. Okay, kalau yang pernah cuba tekan 1. Yang tak pernah tahu apa-apa pun tentang alu 8 tu apa, tekan 2. Minta maaf lah, Ira tak berkomunikasi dengan chat sangat. Kejam masa. Oh, apa dah sebenarnya? Siapa yang tak pernah tahu pun tentang apa ni alu 8 ni, tekan 2. Ataupun yang dah pernah buat alu 8, tekan 1. Ah, ada yang tak pernah dengar. Okey. Ada yang pernah buat. Ada siapa? Yang tak tahu, okey, ramai yang dah buat ni. Okey, alhamdulillah. So yang tak kita tahu apa dia tentang alu 8 ni. Okey. Sofia. Mesti tak kau? Tak apa lah, Ira teruskan Okey. Sekejap. Dah terus. Okey, apa dia alu 8 ni? Alu 8 challenge ni adalah Sofia. Sekejap Okey, minta maaf banyak-banyak. Tak dengar suara. Sorry. Alamak. Start daripada awal ke slide ni? Start dari awal Siapa yang Ya, cakap slide tentang ni tak dengar. okey. Slide ni tadi tak dengar. Sorry. Okey, apakah Alu 8 Challenge? Alu 8 Challenge adalah proses detox kau-kau. Ni Ira bagi ayat mudah untuk semua faham. Dan prosesnya toksin daripada badan. Nyah toksin, buang toksin. So, ultra detox badan. Ultra tu, bila sebut ultra, benda yang besar. Kau-kau yang besar. Benda yang besar lah kan. Kita nak detox besar-besaran ni, badan tanpa perlu kawal makan, tanpa berpantang, tanpa mengikuti rejim program diet yang ketat seperti clean night. Kalau siapa-siapa yang pernah buat clean night, itu program penurunan berat badan juga, proses untuk detox badan juga. Yang mana kalau kita buat clean night, ada waktu yang kita tak boleh makan kan. Hari pertama kita tak boleh nak makan. So, tapi andai kata kita buat Alu 8 challenge atau program ni, kita tak perlu pun pantang-pantang. Tak ada masalah. Kita boleh makan seperti biasa. Okay. Cuma automatik sebenarnya badan kita bila kita buat Alu 8 ni, minum aloe vera ni memang dia membantu mengurangkan rasa nak makan. Okay, so tengok. Syarat dia disiplin habiskan aloe vera satu botol satu hari selama 8 hari. Maknanya satu hari satu botol selama 8 hari. Jadilah 8 botol. So apa yang kita nak ambil tu sama ada kita ambil semua jenisnya adalah aloe vera sebab kita punya aloe ada 3 jenis, aloe vera gel, aloe berry nectar, aloe beet and peach. So korang boleh sama ada nak ambil tong kuning semua ataupun nak campur aloe vera gel dengan nectar ataupun nak campur aloe vera gel dengan peach ataupun nak campur tiga-tiga jenis. Boleh, tak ada masalah. Asalkan ada 8 aloe 8. Okey. Boleh 8 aloe 8. Yelah aloe 8. Okey. Okey, yang penting okey betul. Dah tak nampak tadi. Okey, kenapa aloe 8? Kenapa aloe 8? Pertama sebab semua orang mampu. Mampu dari segi kewangan dan mampu untuk buat insya-Allah.
Mampu untuk mampu dari segi kewangan dan mampu semua orang untuk buat benda ni. Tak tunggu pun, tak kisahlah dia ada apa masalah kesihatan sekalipun, insya-Allah dia pun boleh buat. Okey, cuma untuk ibu-ibu yang mengandung, tak digalakkan, ataupun yang terutamanya yang pregnancy, awal pregnancy tu, tak digalakkan sangatlah untuk buat detox kerana bahaya kan. Okey, yang kedua simple. Simple sangat, dah tak ada pantang-pantang larang kat tu, buat je. Minum je, habiskan je. Yang penting habiskan sebotol sehari. Mudah duplicable, maksudnya mudah diduplikasi, mudah ditiru, mudah dibuat. Good result, sangat-sangat banyak sangat testimoni nanti Ira share. Pembekal prebiotik kepada probiotik dalam usus besar kita. Probiotik, nak cakap macam mana ni, bagi pemakanan kepada um, organisma, mikroorganisma baik, flora baik yang dalam badan kita tu. Okey, dalam usus kita tu. Okey. Pembaharuan sel badan. Dan bila kita buat aloe ni, automatik kita menggalakkan pembaharuan sel badan kita. Tadi kita tengok kan, banyak sangat kita ada protein, kita ada asid amino, kita ada polisakarida yang membantu untuk bina sel baru. Cepat. Okey. Okey, Ira nak cerita. Allah. Ira ni duduk kat meja makan je. Tu yang ni lah ya. Okay, the power of aloe. Ina nak cerita the power of aloe ni. Okay, kalau kita tahu, siapa yang pernah tengok hair triangle ni, kan? Siapa pernah tengok hair triangle? Kita akan ada detox, nutrien dengan imunisasi. Kan? Okay. Bila kita nak betul-betul cepat sihat, okay, nak betul-betul sihat, okay, kita perlu lengkapkan segitiga kesihatan ni, betul? Segitiga kesihatan kan? Perlu cukup tiga elemen ni. Ramai tu kan? Dia bagi tahu, nak cepat sihat, nak cepat baik sembuh, kena cukup segitiga kesihatan. Kena ada suplemen yang buat kerja detox, bersihkan toksin. Kena dah buang toksin, perlu gantikan badan dengan zat vitamin, mineral yang cukup. Jadi kenalah ambil suplemen yang bekalkan nutrisi. Contohnya bipolen, madu, apa lagi? Forever Light kan? Dah cukup badan dengan nutrisi, kita perlu kuatkan sistem pertahanan badan kita supaya penyakit tu tak berulang. Jadi kita kena ambil suplemen yang buat kerja untuk kuatkan sistem imun. Contohnya apa dia? B-propolis, absorbency. Tapi so banyak-banyak suplemen ni, the best adalah aloe vera gel. Sebab dalam botol aloe vera gel tu lengkap semua ni dia boleh bagi. Detox dia boleh bagi, nutrisi dia boleh bagi, untuk kuatkan sistem imun pun dia boleh bagi, Masya Allah. So sebab tu um, dia boleh buat, kita boleh amalkan aloe ni satu hari sebotol-botol, jangan risau, kita dah dapat dah ketiga-tiga ni. Okay. Tapi anda kata nak top up dengan suplemen lain, untuk Forever punya Omega ke Forever Light semua tu tak ada masalah. Okay. Okey, apa kebaikan aloe ni? Dia membantu bersihkan usus dari segala toksin, penyebab utama penyakit kronik. Bantu buang angin kau-kau. Bukan setakat bantu bersihkan usus kau-kau, tapi bantu buang angin kau-kau. Memang mungkin hari tu akan rasa kentut sikit, ataupun kentut sikit, mungkin kentut banyak daripada biasa. Nanti kita tengok nanti testimoni ya. Bantu cegah penyakit, bantu craving, bantu cegah craving makan benda yang manis. Automatik kita akan rasa macam tak rasa. Mungkin kita ni, mungkin ada orang yang jenis suka makan benda-benda manis. Ira ni memang tak boleh. Kalau makan benda manis jadi sakit kepala. Jadi ada orang mungkin dia tak boleh kan, dia suka makan benda-benda yang manis. So check. Jadi bila kita ambil buat aloe, insya-Allah dia membantu mengurangkan rasa nak makan benda manis. Bantu kempeskan perut yang boroi. Tingkatkan sistem imun badan. Hilangkan letih, rasa lesu. Memang bagi booster energi. Bantu hilangkan bau busuk badan dan juga mulut. Rawat masalah penhadaman. Terutamanya orang yang ada masalah sembelit. Ataupun rasa dah membuang tapi tak membuang. Entah rasa tak lawas. Rasa sebu je badan lagi ni kan. Boleh buat aloe ni. Sangat-sangat membantu. Galakkan metabolisme badan. Bantu bila kita menggalakkan metabolisme badan, automatik membantu menurunkan berat badan. Okey, mencegah obesiti, mengurangkan pengumpulan lemak, membantu mencantikkan kulit, buang jerawat dan juga membantu mencerahkan kulit yang kusam. Membantu energi booster, lebih bertenaga dan banyak sangat khasiat dia. Okey, so nak bagi faham juga kat sini, kalau anda pernah maklum kat sini kita ada healing crisis, betul? Kita healing crisis, kita panggil apa? Fasa pemulihan. Kan, fasa pemulihan. So kita kena bagi masa juga kepada badan kita ni untuk membina sel baru.
Okay, membina sel baru, membaiki sel yang rosak dan membina sel yang baru. So, sebab setiap sel kita ni dia ada tempoh-tempoh dia. Tempoh membina kitaran dia. So, tengok kat sini, kalaulah perut, sel perut, dia ambil 7 hari untuk renew sel baru. 7 hari. Kalau paru-paru, 15 hari. 15 hari ya. Kalau kulit 28 hari, hampir sebulan kan? Hampir sebulan. Tapi orang yang ada masalah kulit, contohnya masalah yang melibatkan cirrhosis, apa dia? Kita panggil apa? Yang antibody melawan penyakit sendiri kan? Antibody. Antibody menyerang dia punya sel baik. So dia menyebabkan dia punya apa ni, penghasilan sel baru tu sangat cepat. Kadang-kadang beberapa jam saja hasil kulit baru. So ini menunjukkan memang sangat-sangat perlu untuk detox. Okey, tanda sel tu tak sihat kan. Lagi sel darah merah ambil masa 120 hari. 120 hari ni anggaran berapa bulan ni? Dia berlaku kitaran. Okey, kitaran untuk hasil sel baru. Hati 180 hari. So penting sangatlah kalau boleh kita bagi masa pada badan kita untuk sembuh. Sebab tu kalau boleh ambil istiqamah konsisten. Anda kata nak betul-betul rasa badan ni segar, badan ni sembuh, ambil masa at least 4 bulan untuk anda bagi tempoh ni untuk anda badan anda ni renew sel baru dan pulih. Pulih. Kalau tak pulih, orang kata 100% pun at least kita membantu mencegah daripada penyakit kronik. Okey. Yang penting ada apa-apa masalah je boleh comeback kepada anda punya hidup masing-masing. Okey. 98% sel badan kita akan diperbaharui dalam masa setahun. 98%. Dan siapa antara yang tak orang kata tak merenew? Itu sel otak. Sel otak dia tak ada apa ni? Renew. Sebab tu kalau dia dah merosot tu dia akan orang kata apa dari segi mudah terlupa kan tu. Jadi kita kena jagalah sel otot. Ira sebut otot ke otak? Otak sel otak ke otot. Sel otak. Okey. Apa yang berlaku 8 hari detox? Apa yang berlaku dalam 8 hari detox kita tu? Ira cukup cepat kan? Pertama, okey, akan berlakunya apa ni? Salam dengan sel-sel badan. Yang ni ada pengenalan lah. Yang mana aloe vera berkenalan dengan sel-sel kita. Mungkin ada hari pertama tu orang tak ada berlaku apa-apa. Tak ada apa-apa pun berlaku. Kan tak rasa apa-apa pun. Ada orang baru je minum 2 kali minum. Kan pagi, tengah hari dah nak membuang dah. So bergantung pada masing-masing punya badan. Yang hari kedua, mula berkawan dengan sel badan. Kita punya aloe itu dah mula dah apa? Bagi apa, bagi manfaat, bagi merawat apa yang tak kena dengan sel-sel badan kita. Yang ketiga, hari ketiga membersihkan sel-sel yang bertoksin. Mula basuh betul-betul kau-kau. Maaf ya, minta maaf banyak-banyak. Internet memang tak tahulah kenapa. Dia sebenarnya dah pasang, kita panggil apa, mesh wifi dah sebenarnya. Saya share balik. Kita nak habis cepat tapi dah lambat pula. Okey, Ira punya slide tak nak habis dah. Okey, dengar kan? Semua dengar kan? Minta maaf banyak-banyak ya. Okey. Sekejap. Okey, masuk hari ke berapa dah? Ada hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga dah mula dah. Kita punya sel badan kita. Apa ni? Aloe vera tu membersihkan kita punya sel usus kita tu. Kita punya usus, dinding-dinding usus semua tu kan? Jadi tak besarkan skrin. Okey. Kemudian hari keempat mula dah berlakunya pembuangan toksin usus. Yang ni dah mula dah start rasa nak membuang. Mungkin. Tapi ada orang macam Ira bagi tahu lah tadi mungkin ada orang hari pertama dah nak membuang lah. So bergantung pada badan masing-masing Yang ni kita just letak konklusi je dulu. Kan secara general, secara umum. Hari kelima mula berlakunya pembuangan toksin pada organ hati. Hari keenam membuang toksin pada buah pinggang. Dan hari ketujuh membuang toksin pada sistem kulit. Dan yang ke-8 membuang toksin dalam darah. Memang akhir sekali memang ada rasa ringan yang ni kita tengok. Okey, ni antara testimoni. Testimoni detox. Iaitu testimoni Kiko Kobuna daripada Jepun. Iaitu nenek ni dia ada penyakit thalassemia kronik. Yang mana umur dia 2018 ni slide ni, gambar ni ada 2018. Yang mana umur dia waktu tu 69 tahun.
Okey, yang mana doktor sahkan beliau tidak boleh hidup lebih 40 tahun. Disebabkan oleh thalassemia kronik. Tapi apa yang berlaku? Alhamdulillah. Kan 2025 dia dah 76 tahun. Ni gambar ni 69 tahun. Tengok. Cuba tengok. Apa yang dia makan? Jom tengok. Apa yang membuatkan dia kekal awet muda? Tiada perbezaan selepas 11 tahun. Rahsia dia untuk kekal awet muda ni apa dia? Selama 35 tahun setiap hari. Dia amalkan 2 botol aloe vera. Kita baru nak cadar aloe vera, aloe 8 ni 1 botol satu hari. Dia 2 botol satu hari. Masya Allah. Bipolen 30 biji. Bipropolis 30 biji. Telah. Forever Light 3 skop. Probiotik 2 kapsul. Ni semua untuk menjaga dia punya rahsia dia. Rahsia dia awet muda ni. Masya Allah. So tengok ni adalah ibu kepada Kiko Kobuna yang mana umurnya 93 tahun, tetap juga aktif, awet muda juga ni, yang mana boleh lagi drive, boleh lagi aktif buat kerja. Selama 28 tahun setiap hari dia amalkan aloe vera gel 1 botol satu hari, Bipolen 15 biji, Bipropolis 15 biji, Forever Light 3 skop. Masya Allah. So nampak tak betapa nak bagi tahu kat sini, produk Forever ni dia tak ada pun nak terlebih dos ke, tak ada. Boleh, anda boleh minum 1 botol sehari, 2 botol sehari tu. Tak ada masalah. Okey so jangan takut dengan produk Forever. Dia bukannya memang bebas daripada bahan-bahan kimia. Ni antara testimoni Aloe 8. Tengok yang mana bahan apa ni, bahan pula bacaan diabetes dia berkurang. Dia dengan dia buat ni selepas 5 hari minum aloe, bacaan daripada 18.1 jadi turun 14.4. So nak bagi tahu kat sini aloe 8 juga untuk semua yang ada masalah kesihatan. Termasuklah pesakit kronik, kanser. Testimoni aloe 8 lagi yang ni. Badan rasa ringan, kurang mengantuk dan jarang tidur siang. Kurang rasa lapar. Ni antara. Testimoni next lagi. Yang ni dah start rasa tawar dah. Alhamdulillah. Ni aku macam ni. Hari keempat. Hari keempat dah start rasa tawar. Mula tu masing-masing rasa ikut kesihatan masing-masing. Tengok yang ni. Yang ni orang lain pula ni. Yang mana dia rasa kulit lembut, licin dengan lepas buat aloe 8. Jadi lagi antara ni secara ringkas je ni. Yang ni rasa pembuangan lancar, masalah sinus hilang, kulit rasa glass skin. Tu dia. Sebab dalam aloe ada asid amino yang membantu mempercepatkan lagi renew sel, hasilkan sel baru. Okey. Nak tambah lagi cepat lagi proses bina sel baru, tambah bipolen. Bipolen, okey. Aloe 8 bantu buang angin. Buang angin kau-kau. Lagi yang ni. Kawan yang ambil Avastatin, ubat kolesterol 10 biji, naik gatal 1 badan. Lepas tu dia buat aloe 8 ni, Alhamdulillah hilang. Lepas tu lagi yang ni, yang rasa apa dia? Hari ketiga rasa kulit lembab. Masya Allah. Lepas tu energy booster. Badan rasa cergas, ringan. Yang ni lagi, ni pembuangan lawas. Pembuangan sangat-sangat lawas mana ni. Masa itu perjalanan jauh ke Ipoh. Maknanya walaupun dalam keadaan travel, dia buat aloe 8 ni, tapi segar bugar. Cergas. Pembuangan pun lawas. Masya Allah. So tengok lagi ni. Sikit lagi antaranya. Aloe 8 challenge ni apa dia? Apa feedback dia? Antaranya rasa badan ringan, kurang rasa lapar. Memang walaupun kita tak ada pantang, boleh makan. Tapi memang dia akan buat kita tak makan. Memang akan jadi turun. Bertenaga lain macam. Yang paling best, angin banyak keluar. Okay. So, jom. Nak ajak nanti insyaAllah kita akan ada program Aloe 8 bawa Aquila Global Legacy. So insyaAllah akan dimaklumkan semula tarikh bila. Dan ni dah letak sekali harga. Ni harga kalau PC 889, kita ada 8 botol semua 8 botol. Kalau beli standby siap-siap 8 botol tu nak apa dia, jenis aloe mana. VIP 655. Sekarang ni kita ada promosi yang mana belian dapat free gift lagi daripada HQ. Kan? So grab peluang ni. Okay? InsyaAllah. So ni Ira tekan sekali juga dia punya cara makan. Ni kalau kita ambil aloe vera, Ira letakkan sekali omega, bipolen. Kalau sekarang bipolen tak ada, jangan risau, boleh gantikan absorbency. Okay? Yang ni. Tengok, untuk habiskan 1 botol satu hari, dia bergantung pada masing-masing. Kalau rasa nak ambil pagi banyak, tengah hari dengan malam, 3 waktu je. Ataupun yang ni, kita ikut 5 waktu. 5 waktu solat, 200, 200, 200, 200, habis 1 botol, 1 liter. Okey, boleh
Okey. So ni kalau nak tambah untuk bipolar dan juga omega Dan last slide Ira, sihat itu satu nikmat, ia bukannya suatu kemewahan, maka hargai syukuri nikmat sihat kita, kurniaan Allah ni. Sihat itu mungkin mahal, tapi sihat itu akan lagi berganda mahal apabila kita sakit. Malah mungkin tak mampu dibayar dengan wang ringgit lagi. So perlunya kita look ni last Ira punya. Ha, ni antara orang yang dah buat. So kita kena buat sama-sama lah ya. Memang rasa best sangat buat look ni. So Ira nak buka soalan ke? Ada lagi, ada apa-apa nak tanya ke? Kalau tak ada, Ira tak buka majlis Ira. Kita minta maaf banyak Ini yang dia kelang kabut dengan slide tadi. Okay, so tak ada soalan. Okay, tak ada soalan So Ira tutup. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak juga tadi terlambat. Ada soalan ke? Sekejap yang dah pernah buat tu kan? Automatik kita pun akan rasa membantu kuatkan sistem imun kita. Jadi korang kena buat. Tak boleh buat selalu pun buat sebulan sekali ataupun beberapa bulan sekali ke kan. Sebulan sekali parak juga tu. Bahaya. Okay. So minta maaf banyak-banyak mana yang kurang. Dan yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang tu datang daripada diri sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Kak Lee ada nak cakap apa-apa ke? Kak Lee buka kamera. Tadi macam ada soalan tapi Ada sebab dah putus kan, tak boleh nak tengok. Sekejap. Ya Allah, sorry lah. Itulah Apa dua yang kali dah terkeluar. Ah, apa yang soalan tadi tu, ya Allah. Ada nak Tak boleh. tulis balik ke? Tanya balik. Hmm. So boleh tanya balik. Kalau nak tanya tadi akak lupa pula nak screenshot. Ada tadi soalan. Boleh tak yang lain cuba tengok balik ke atas? Akak pun terkeluar kat ni tadi. Tak ada. Tak ada kan? Ya, Ira tengok balik. Kok ada Kak Ira. Dari Cik Azwan Ismail tu, makan lewat malam tu pukul berapa Oh. sebenarnya yang lewat? Betul, 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 betul. Okey, okey. Okey, kalau lewat malam ni tengok keadaan orang tu ada masalah kencing manis tak? Kalau kencing manis ni sebaiknya kalau kategori malam tu maghrib dia tu dah sebenarnya dia dah kena kontrol. Dah kena rehatkan badan dia dah sebenarnya. Tapi kalau orang yang tak ada masalah sangat bila sebut biasalah kan kita kalau makan malam sebab sebut makan malam ada orang tak sempat pun nak ambil pukul 6 petang kan pukul 7 malam ada yang ambil lepas isyak kan malam tu okey. So bila kita kata lewat malam tu yang waktu badan kita nak sepatutnya rehat ni nak start tidur. Itulah lewat malam. Dah start dah pukul 12 kan kalau kita tengok tadi untuk fungsi detox hati adalah pukul 11. So sebaiknya pukul 11 tu sebenarnya dah tak boleh makan benda yang berat dah. Tak boleh makan benda yang berat dah. Ataupun benda yang contohnya kopi. Kopi kebanyakan ramai kan orang yang suka ambil kopi waktu tengah malam. Contohnya terutamanya orang yang nak banyak kerja, nak stay up kan. So jangan, tak boleh. So sepatutnya masa tu badan kita dah ada gap sebenarnya antara waktu yang kita nak tidur dengan proses makanan tu nak dihadap. Tak adalah kita dah makan tu terus tidur mengejut macam tu. Lagilah potensi untuk kena GERD dan gastrik. Okay, boleh. Yang lagi tu yang sampai keluar tu. Tu yang jadi bila keluar tu dia tak sedar dah kan. Duduk kat kedai mamak, duduk dengan geng-geng, dia tak sedar dah macam-macam dia order. Dia elok-eloknya roti canai, tengah-tengah malam lewat tu pukul 3 pagi tengok bola dan sebagainya kan. So elak, elak. Sebab banyak sangat kes yang akhirnya dia didapati ada apa ni buah pinggang kan ada tahap buah pinggang ada tahap diabetes sebab apa katanya pagi-pagi breakfast pergi kedai mamak minum teh tarik so kena hati-hati hati-hati ada lagi nak tanya ada ni Rabi dah kat atas ni tak ada kat atas kan ni Aluk 8 tu merujuk apa ya maaf saya lewat banyak okey 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 Cik Abdul Latif okey Cik Abdul Latif Aluk 8 tu ya Cik Ira tutup balik
Okey, Allo8 tu adalah satu sistem, satu program yang kita buat untuk kita detox. Okey, bila sebut Allo8, apa dia Allo8? Kita nak minum aloe vera satu botol satu hari selama 8 hari. Nak minum aloe vera gel tu, kita aloe vera forever ada tiga jenis aloe vera. Jenis aloe vera, tiga jenis aloe. Tong kuning, aloe vera gel, aloe nectar dan juga aloe big peach yang botol peach tu kan. Jadi dalam tempoh 8 hari ni kita minum satu botol satu hari. Apa fungsi untuk kita buat aloe ni? Kita nak nyah toksin tu kau-kau. Kita nak buang betul-betul toksin daripada badan kita. So tak kisahlah orang tu ada masalah penyakit apa, insya-Allah kita boleh buat detox guna apa Aloe 8 ni. Ataupun memang dia tak ada masalah kesihatan dia nak buat juga. Ataupun dia ada masalah berat badan dia nak buat. Ataupun memang badan dia rasa penat, letih, lesu nak buat. Dia boleh. Sebab memang kita nak proses detox kau-kau tadi yang Ira cakap tadi, di slide. Fungsi dia adalah untuk baik pulih balik kita punya sel-sel badan ni kepada normal. Gitu nak clear balik. Kita tengok. Boleh Faham tak? Clear tak Cik Abdul Latif? Tu uh, kalau rasa memang lepas kita buat tu memang rasa ringan badan. Kena buat. Kena rasakan. Clear tak lagi? Faham tak? Dia adalah proses kita nak buang toksik badan kita. Sebab tengok balik kepada hair triangle tu dan kita punya fokus utama kita ni dalam dalam pemulihan ataupun produk suplemen kita ni adalah detox. Detox iaitu kita nak buang dulu. So detox ni bukan tahap bukan kita cerita nak turun berat badan je tapi kita nak buang toksin yang penyebab penyakit. Bila sebut toksin tu apa? Apa-apa sahaja racun yang boleh bawa kepada penyakit. Okey. Boleh Clear tak Cik Latif? Maggi. Kak Baiti tu, tu antara orang suka makan tengah malam kan. Nak tengok Netflix kot kan. Dibuatnya Maggi. Maggi lagi lah. Dah lah jadi angin. Lepas tu kadang-kadang eloknya pergi tidur terus. So bahaya sangat Bahaya sangat. Kalau kita ni mungkinlah syukur lagi kot kita sebab kita ada aloe vera gel. Jadi korang kalau rasa korang ni jenis alah sekali-sekala nak ambil juga kan, makan juga Maggi tu, nak ambil juga sebelum tidur tu, korang minumlah aloe vera, detox terus. So tak adalah benda tu uh, lama-lama jadi penyebab kepada penyakit lain pula datang dalam badan kita. So detox. Ni kan melepas raya ni kan macam-macam makan. Kan rendang, ketupat semua tu boleh bawa kepada pengumpulan toksin dalam badan kita. Tambah pula kita punya menu ni banyaknya berlemak. Berlemak, so hati-hati. Jadi kena buat detox. Okey Kak Ali. Teruskan, tak ada dah. Kita tak ada date lagi kan, ada 8. Belum, nanti So kita Ira bagi rasa tahu. kat sini. Alright. So tak ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada soalan. Oh, Aloe tu merujuk kepada apa? Saya lewat line tak constant sedang driving tadi. Tadi yang Ira jawab tadi. Dah. Okay, Ah, ah. alright. Itu je yang last kan. Alright. So, okay. So Alhamdulillah, thank you Ira. Okay, untuk kelas yang malam ni yang sangat mantap, yang sangat clear. Penjelasan yang sangat-sangat luar biasa oleh Ira. Okay, so saya nak ingatkan semula. Okay, bulan 5 ni kita sangat banyak promo. Saya rasa leader you all semua dah hantar kat group kan. Antara-antara promo yang best yang saya nak sebutkan, kita punya set VIP dah ada 4 set. Kan kalau dulu 2 set, kali ni datang dengan 4 set. Memang sangat banyak dan sangat luar biasa dan kita tak adalah alasan untuk susah nak close VIP sebab dia bagi variety produk kan. Set yang ketiga tu lagilah ada aloe liquid soap, ada peach, ada nectar kan. Lepas tu ada apa? Aloe jelly kan. So memang saya rasa memang sangat-sangat best lah sebab HQ memang betul-betul nak bantu kita untuk buat sales. Okay. Lepas tu yang kedua, setiap pembelian 300, 600 dan 1,300 kita akan dapat hadiah. Kan? So kita kena promote 300. 300 kita akan dapat Aloe Lips. Okay. Ira ada poster tu. Aloe Lips. Alright. Ini set. Set ni nampak set yang ketiga tu memang sangat-sangat best lah.
Set yang ketiga ni memang kita tengok ada aloe soap kan, kita ada bright tooth gel, kita ada omega. Ini memang sangat-sangat complete set untuk user. Okay, lepas tu kita tengok ini ada tak untuk yang 300, 600 dan 1300 tu pembelian. Jadi ke? Ah, Jadi ah, ah. Singapura. Di Singapura, yang Malaysia punya tengok. Alright ni, this one. Okay, yang ni kita akan dapat setiap pembelian 300 akan dapat alu lips. Lepas tu 600 akan dapat avocado 2 dan yang 1300 kita akan dapat alu liquid soap dengan sunscreen kan? Sunscreen kan? Okay, sunscreen. Okay, betul. So lepas tu kita ada Hari Ibu juga, betul tak? Hari Ibu mana? Tadi akak Syed tak jumpa. Hari Ibu pun kita ada juga reward. Sekejap. Untuk Mother's Day, tak salah kak, kita free aloe jelly kot. Tak Saya lagi check. dalam ni. Yang ni, So ni ini nutrition pack. nutrition pack diganti dengan Tukar. absorbency. Sebab bipolen tak ada, jangan cari bipolen buat masa ni. Sebabnya Tak lebah ada kita tengah poster kat berehat. sini. Tak ada poster lagi. Okay. So saya rasa dalam grup pun nak bagi kot hari tu. So untuk Mother's Day ada. Okay, itu yang tu. Lepas tu untuk Omega pun kita ada juga. Omega dibagi setiap pembelian 2 Omega kita akan dapat, boleh pilih sama ada nak white coffee, kita boleh pilih teh tarik ataupun coklat. So sangat banyak promosi yang HQ nak bantu. Dan yang paling terbaru, okay, baru announce tadi dalam CBN Paris dan Gobrelli tadi, diorang announce untuk pergi ke AM hanya 60cc sahaja. Ya Allah. Ada tu diorang nak buat supervisor 10cc je sebulan kan. So ramai tanya kepada new supervisor yang baru, insyaAllah sesiapa yang berjaya rank up supervisor daripada bulan 1 sehingga bulan 5 ni, kita akan pergi ke success camp DPD. Dan tahniah kepada semua supervisor yang dah rank up dan juga AM yang dah rank up. Tahniah anda layak untuk pergi ke success camp di Eagle Ranch Resort di Port Dickson. Dan kita ada 1 bulan je lagi untuk kita upgrade kepada supervisor ataupun AM dan sebagainya untuk kita pergi ke success camp. Tinggal 1 bulan. So bulan ni bulan terakhir untuk kita swing. Itu yang pertama, supervisor 10cc je kan. So kali ni HQ announce lagi 60cc tau AM. Buat dalam masa 2 bulan. Ya Allah, sangat-sangat senang. Sebabnya saya dulu nak buat manager 120cc. Maksudnya sebulan saya kena buat 60cc tau. Tunggu terbalik kata Kak Bati, tertanggal kuku kaki, bulu roma semua tertanggal nak buat kan. So HQ memang nak bantu kita untuk pergi lebih jauh. Sebab apa? Pergi AM dapat 43%. Lagi satu je step untuk pergi ke manager. Sangat-sangat senang sebab sekarang ni memang HQ nak tolong. So ini adalah peluang, ini adalah ruang untuk korang berhempas pulas, berjuang, bersungguh-sungguh untuk buat Forever ni bersungguh. Kalau sebelum ni ada yang kata tak banyak free game lah HQ, tak apa. Sekarang ni HQ sangat support sebab kita ada CS baru, CSM yang baru yang memang sangat-sangat best, yang memang mendengar kata. Dan mana-mana penjualan yang murah di Shopee dah dihentikan, insyaAllah. So diorang tengah buat modus operandi untuk menangkap serta-merta, dan banyak juga barang-barang kat Shopee yang diorang dah tangkap tu memang fake. So inilah masanya sebab kita pun ada point untuk korang servis. Servis korang punya customer dan sentiasa follow up diorang untuk stay dalam Forever dan beli dengan korang, bukan beli dengan platform-platform yang lain. So aktif, be aktif, banyakkan buat video dan juga tolong mahir tentang produk. Sebab kalau anda mahir tentang produk, anda sangat mudah untuk consult dan anda sangat senang untuk close sales. Okay? So saya rasa saya tak ada yang saya terlepas pandang tak? Tu je kot. Okay. So Syayuk, bulan ni adalah bulan terakhir untuk semua orang fight untuk pergi ke success camp. Okay. Di Eagle Ranch Resort di Port Dickson. Okay. So insyaAllah esok kita akan ada GP oleh Kak Azhar dan Kak Lila. Kan macam mana nak elakkan scammer-scammer ni. Okay. So insyaAllah. Malaysia Rally juga. Jangan lupa. Lupa sudah Malaysia Rally. Okay. So ingatkan fight untuk Malaysia Rally juga, yang mana tengah nak rank up, yang nak kejar sebab
ramai yang line up kan. Sebab 10cc je, supervisor dulu saya nak buat 25cc. Korang kena buat. Sebab saya boleh buat dulu sebulan 25cc. Takkan 10cc korang tak boleh buat. Senang sangat. Senang gila. 5 je VIP. Tak susah pun. 5 VIP bulan tu beli 2cc. Yang balance ada lagi 4 je VIP. VIP tak banyak pun kan, senang je kan. InsyaAllah saya doa dipermudahkan urusan semua orang. Okay, jadi AM, betul-betul jadi AM dan manager dapat juga masuk ke dinner di dalam Malaysia Rally. So fight. Kan kita ada 60cc je untuk buat. So fight untuk Malaysia Rally. Kena ramai-ramai masuk dalam Malaysia Rally sebab kemeriahan sangat luar biasa dan kita ada uh, apa dia tu Kak Berarti nama dia bukan Alo Success Lepas bulan hari tu Alo Gallery. Kita ada high tea recognition Alo Gallery pada bulan 5 juga. So insyaAllah kita akan bagi poster lah. Saya rasa dah bagi poster. Belum keluar poster lagi kot H tu. Alo Gallery. Kita ada Alo Gallery. Okay. So banyaklah improvement yang HQ dah buat. Tinggal kita je berjuang bersungguh-sungguh. Dan buat betul-betul. Okay. Buat betul-betul dalam Forever. InsyaAllah akan lahir next fighter. Dan insyaAllah kita pergi overseas ramai-ramai. Panas ni tak dapat pergi Paris ni. Kan? Jom kita ramai-ramai pergi ke Paris. Kita tengok diorang live kat sana dan kita akan saksikan. Sebabnya diorang pun tak tahu lagi kat mana diorang nak buka check. Okay, so diorang buka check pun surprise tahun ni. Tak tahu kat mana, lokasi dirahsiakan sebab Forever memang nak bawa kat satu tempat yang sangat eksklusif. So stay je. Kami akan terus bagi video-video kepada anda. Video-video yang sangat hebat, yang luar biasa. InsyaAllah kita doa sama-sama semoga kita bersama-sama berjuang sehingga ke pentas dunia. Okay, thank you Ira untuk malam ni. Assalamualaikum semua. Nak ambil gambar ke? Sebenarnya Ira dah ambil. Ira tadi ke ada yang nak buka Okay. video? Boleh je. Kok Nak ada ambil yang nak gambar buka ke? video? Ira dah ambil ke? Tadi Ira dah ambil. Tapi tu Kak Ah. Baiti buka. Dia ada yang nak buka gambar lagi. Tu kot ada yang nak buka kamera. Okey. Okay. Kita ambil gambar. Okay. Kita bagi aura Paris sikit. Kejap Satu, dua, tiga. Surat satu kejap Satu. Kejap. Okey, surat dua pula. Okey, dua tak ada Okey. Alright. Satu, dua, tiga. Okey. Okay, thank you Ira. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua yang hadir. Walaupun cuti kan.